Cikgu Tabita. Dalam video kali ini, Cikgu akan berkongsi bab 2, bentuk piawai, subtopik 2.1, angka bererti. Cikgu akan kongsikan cara mudah untuk revisi ekspres dan tip menjawab soalan kebat supaya kalian mantap dalam peperiksaan. Doa dan harapan Cikgu agar kalian lebih bijak dan hebat selepas ini. Jom kita mula. Tahukah kalian mengapa kita perlu belajar angka bererti? Subtopik ini macam format number. Ia bertujuan untuk membantu kita memberikan kejituan kepada suatu nilai atau angka. Dengan memahami konsep angka bererti, kita dapat membuat anggaran dengan tepat. Ikuti video cikgu sehingga penghujung yang mana cikgu akan share soalan kebat yang mana kalian mungkin telah mempraktikkan konsep ini dalam kehidupan seharian tanpa disedari. Sebagai revisi ekspres, ada 5 situasi generalisasi yang cikgu ingin share. Situasi pertama, semua digit bukan sifar adalah angka bererti, sama ada integer ataupun nombor perpuluhan. Contohnya, kita ada 12,345. Ini satu integer. Berapa angka bererti? 5. Kita ada satu nombor perpuluhan. 12,345. Berapa angka bererti? 5 juga. Mengapa? Kerana dalam contoh ini, kita tiada digit sifar. Jadi semua digit bukan sifar adalah angka bererti. Situasi kedua, semua digit sifar antara digit bukan sifar adalah angka bererti. Contohnya, kita ada 12,005. Ada 2 sifar kan di antara nombor 2 dan nombor 5. Namun, kita tetap ada 5 angka bererti kerana digit sifar antara digit bukan sifar adalah angka bererti. Sama juga untuk perpuluhan yang mana kita ada 12,005. Berapa angka bererti? 5 angka bererti juga. Dalam situasi ketiga, semua digit sifar sebelum digit bukan sifar yang pertama bukan angka bererti. Contohnya, bagi nombor integer 0012005. Digit bukan sifar pertama ialah 1. Maka 2 sifar di hadapan 1 bukan angka bererti ataupun tidak memberi makna dalam operasi matematik. Kita tetap baca sebagai 12,005. Sama juga bagi nombor perpuluhan 0.012,005. Berapa angka 5 angka bererti. 2 sifar sebelum nombor 1 bukan angka bererti. Maka kedua-dua nombor ini mempunyai 5 angka bererti dan bukan 7 angka bererti ya. Situasi keempat, bagi nombor integer digit sifar di bahagian akhir ialah angka bererti mengikut tahap kejituan yang dikehendaki. Maksudnya, jika kita diberikan satu nombor 24,000, jika soalan ingin kita berikan jawapan sehingga ratus terhampir, maka 24,000 ialah 3 angka bererti. Jika kita diminta berikan sehingga 10 terhampir, maka 24,000 ialah 4 angka bererti. Seperti mana yang cikgu highlight dalam font merah. Tetapi, jika kita diminta beri jawapan sehingga sah terhampir, maka 24,000 ialah 5 angka bererti ke semua digit 24,000. Bagi situasi kelima pula, ini bagi nombor perpuluhan sahaja ya. Digit sifar di bahagian akhir ialah angka bererti kerana ia menentukan tahap kejituan. Sebagai contoh, nilai yang kita perolehi ialah 2.4. Jika kita diminta memberikan jawapan sehingga 3 angka bererti, maka kita harus menulis 2.40. Jika soalan ingin kita berikan jawapan sehingga 4 angka bererti sahaja, maka kita berikan 2.400. Ini bermaksud nilai ini boleh dikira sehingga 3 tempat perpuluhan dan masih tepat. Satu lagi terminologi yang ingin cikgu kongsikan ialah bundar.
Jika kita diminta bundarkan kepada 3 angka bererti, ini bermaksud kita round up lah sehingga 3 angka bererti. Kalian ingat ya, 3 angka bererti dan 3 tempat perpuluhan adalah 2 perkara yang berbeza. Mari kita lihat contoh. Cikgu sediakan 3 bentuk nombor untuk kita kaji bersama ya. Untuk nombor pertama ialah 305.72. Jika kita bundarkan kepada 4 angka bererti, maka ia menjadi 305.7. Macam mana pula kalau 3 angka bererti? Jika kita bundarkan kepada 3 angka bererti, maka ia menjadi 306. Jika kita bundarkan kepada 2 angka bererti, ia menjadi 310. Jika kita diminta 1 angka bererti, maka kita dapat 300. Untuk contoh kedua, 0.005709. Apabila kita bundarkan kepada 4 angka bererti, maka kita tulis 0.005709. Jika kita diminta bundarkan 3 angka bererti pula, kita tulis 0.00571. Jika kita diminta bundarkan kepada 2 angka bererti, maka nombor perpuluhan ini menjadi 0.0057. Cikgu highlight dengan font berwarna merah supaya kalian dapat lihat dengan jelas dan bandingkan. Jika nombor ini diminta dalam 1 angka bererti sahaja, maka kita berikan 0.006. Mari kita kaji contoh ketiga, iaitu nombor integer 47,193. Jika kita diminta bundarkan kepada 3 angka bererti, maka kita dapat 47,200. Jika kita bundarkan kepada 2 angka bererti, maka kita berikan 47,000. Dan jika kita diminta bundarkan kepada 1 angka bererti, maka jawapannya ialah 50,000. Kalian dapat lihat dengan pengetahuan angka bererti, kita sebenarnya dapat membuat anggaran dengan lebih tepat. Misalnya, kalian nampak satu poster promosi kereta Proton yang baru. Harganya RM47,193. Bila kalian ingin tulis dalam esei ataupun membuat pembentangan dalam kelas, kalian dapat kod teruskan. Sebuah kereta Proton model terbaru, anggaran harganya RM50,000. Ini membuktikan kematangan kalian sekaligus memberikan markah bonus tambahan yang mana kalian peka dengan isu semasa. Cikgu ingin kongsikan satu situasi yang mana kalian mungkin telah mempraktikkan konsep angka bererti dan bundar tanpa disedari. Ini kalender bulan Mei untuk kawan kita Aidil. Setiap minggu, ibu memberi Aidil RM25 untuk ke sekolah untuk beliau membeli makanan dan minuman pada waktu rehat. Pada minggu pertama bulan Mei, Aidil perlu membayar yuran kelab, beli buku dan hadiah hari guru. Jadi, bolehkah kalian bantu Aidil membuat anggaran supaya ibu dapat memberikan Aidil wang saku dalam puluh yang terhampir? Langkah pertama, wang saku mingguan yang Aidil dapat untuk waktu rehat setiap minggu berapa? RM25, betul tak? Kemudian kita kira wang saku tambahan yang perlu untuk bayar yuran kelab, beli buku dan hadiah. Jadi 4 tambah 7.4 tambah 3. Jadi kita dapat hasilnya RM14.40. Ini wang saku tambahan yang Aidil perlukan untuk minggu pertama bulan Mei. Maka jumlah wang yang Aidil perlukan untuk minggu pertama bulan Mei ialah 25 tambah RM14.40. Jumlahnya RM39.40. Soalan minta wang dalam puluh terhampir. Ini bermaksud berapa puluh ringgit-kah yang mencukupi yang perlu Aidil minta dari ibu. Anggaran kepada puluh terhampir ialah 40. Dengan 40, Aidil dapat makan pada waktu rehat dan juga bayar yuran serta beli buku dan hadiah. Siapa yang dapat jawapan yang tepat, sila berikan cikgu satu like ya. Terima kasih. Jika perlukan penjelasan lanjut, tinggalkan pesanan atau komen dan cikgu akan respon secepat mungkin. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat.
Sila share dengan kawan-kawan yang lain ya untuk belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe channel Cikgu agar kalian tidak akan miss subtopik akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.